Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anurul IT bin Johari dan pada hari ini saya akan mempersembahkan buku e-manual bagi produk inovasi saya iaitu Nice Colourful Energy. Baiklah, mari kita lihat kepada maklumat asas produk inovasi ini. Sinopsisnya, produk inovasi Nice Colourful Energy berfungsi sebagai alat bahan bantu mengajar yang boleh digunakan oleh guru sekolah rendah dalam mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep warna. Dalam subjek pendidikan seni visual di sekolah rendah, terdapat satu masalah pembelajaran, iaitu murid tidak dapat memahami bagaimana warna berfungsi dengan baik. Produk ini dapat membantu murid dalam memahami konsep campuran warna dan warna sekunder dengan jelas melalui gimmick yang menarik. Antara keunikan idea inovasi ini adalah penghasilannya yang terdiri daripada bahan-bahan kita semula yang mudah didapati oleh semua orang. Nice Colourful Energy mempunyai kelebihan seperti mesra pengguna kerana inovasi ini bukan sahaja mudah digunakan tetapi kos penghasilannya juga rendah. Produk ini membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutamanya bagi subjek PSV. Melalui penggunaan produk inovasi ini, pemahaman dan kemahiran murid dalam pengaplikasian konsep warna dapat ditingkatkan dengan efektif. Baiklah, mari kita lihat kepada gambar produk inovasi. Terdapat 5 komponen utama dalam produk inovasi ini. Pertama ialah tempat letak pen warna. Kedua, rumput kertas. Ketiga, lampu. Keempat, tugu night. Dan akhir sekali, flower of light. Mari kita lihat pula kepada logo produk inovasi ini. Terdapat 4 komponen utama dalam perancangan logo produk inovasi ini. Yang pertama ialah pedang pelangi. Pedang pelangi ini berfungsi untuk menunjukkan konsep colourful, di mana produk ini menjurus kepada pemahaman pembinaan warna. Kita akan menggunakan warna primer untuk menghasilkan warna sekunder sesuai dengan konsep pelangi yang berlainan warna. Kedua ialah perisai berapi. Perisai berapi di belakang robot Night itu adalah untuk melambangkan sifat aktif dalam pelajaran. Karakter Night pula melambangkan subjek utama dalam produk inovasi ini. Manakala bingkai bulat adalah untuk melambangkan bentuk roda warna. Mari kita lihat kepada rasional produk inovasi ini. Kajian menunjukkan bahawa murid sekolah rendah masih menghadapi kesukaran memahami konsep warna dalam pendidikan seni visual, khususnya campuran warna dan warna sekunder, walaupun pelbagai strategi pengajaran telah digunakan. Kekurangan bahan bantu mengajar yang sesuai dan interaktif turut menyumbang kepada masalah ini. Guru memerlukan alat PDP yang ringkas, murah dan berkesan, manakala murid memerlukan bahan yang dapat memudahkan pemahaman secara visual dan praktikal. Inovasi Nice Colourful Energy diperkenalkan sebagai BBM mesra pengguna yang diperbuat daripada bahan kita semula, bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengaplikasian konsep warna melalui pendekatan kreatif, menyeronokkan dan lestari serta menyokong PDP yang lebih interaktif. Baiklah, mari kita lihat pula kepada objektif produk inovasi ini. Terdapat 4 objektif utama dalam produk inovasi ini. Pertama, membantu murid memahami konsep warna dengan lebih jelas melalui demonstrasi kreatif yang praktikal dan menyeronokkan. Kedua, menyediakan pengalaman amali yang sesuai bagi murid dalam PAK 21, selaras dengan prinsip pembelajaran interaktif dan penggunaan teknologi dalam PSV. Ketiga, membolehkan guru dan murid menggunakan bahan bantu mengajar BBM yang mesra pengguna, kosnya rendah dan mudah diperoleh untuk meningkatkan keberkesanan proses PDP. Dan akhir sekali adalah untuk menanam kreativiti dan minat untuk belajar dalam diri murid
mendorong mereka berani mencuba dan menghasilkan karya seni yang bernilai. Baiklah, mari kita teliti masalah yang dihadapi dan bagaimana masalah ini perlu dilihat. Masalah utama ialah murid tidak mahir dalam pengaplikasian konsep warna sekunder. Masalah ini boleh diterangkan dengan lebih jelas menggunakan Rajah Tulat Ishikawa. Terdapat 4 faktor utama. Pertama sekali ialah pelajar. Pelajar tidak berminat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep warna. Ini menyebabkan mereka kurang motivasi untuk membuat eksplorasi warna. Pelajar juga tidak mempunyai pengalaman dalam eksplorasi warna. Apabila mereka kurang minat, mereka akan mengurangkan eksplorasi mereka untuk memahami konsep warna dengan lebih mendalam. Faktor kedua ialah guru. Guru kurang berpengalaman dalam mengajar konsep warna. Bukan semua guru mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam pendidikan seni visual. Maka, produk inovasi ini dapat membantu guru-guru ini untuk memudahkan pengajaran mereka. Guru gagal mengajar konsep warna dengan cara yang menarik. Apabila guru menggunakan kaedah PDP yang membosankan, murid-murid akan terasa tidak ingin untuk mengeksplorasi warna itu sendiri. Ketiga ialah kaedah PDP. Kaedah PDP yang memfokuskan kepada teori sahaja tidak memberikan kemahiran praktikal kepada murid. Apabila kaedah PDP hanya fokus kepada pengetahuan, murid tidak akan mempunyai peluang untuk mengambil pengalaman menggunakan warna, mencampurkan warna untuk mengukuhkan lagi pemahaman dan juga kemahiran teknikal mereka. Kaedah PDP yang tidak menarik mengurangkan minat murid untuk belajar berkaitan warna. Seperti mana yang terberitahu, apabila kaedah PDP bosan, murid juga akan kurang minat untuk belajar mengenai konsep warna. Dan akhir sekali adalah dari segi peralatan atau BBM. Murid tidak berpeluang membuat eksplorasi warna menggunakan peralatan atau BBM yang sesuai. Kita tahu terdapat tidak banyak BBM yang dapat membantu murid untuk memahami konsep warna. Sebab kita lihat kurang peralatan atau BBM yang dapat membantu murid memahami konsep warna. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, inovasi Night Colorful Energy dihasilkan untuk menangani setiap faktor yang menjurus kepada murid tidak mahir dalam pengaplikasian konsep warna sekunder. Baiklah, bagaimana penjanaan idea produk inovasi ini dihasilkan? Saya mengambil pendekatan yang sistematik untuk menghasilkan idea produk ini. Pertama sekali ialah mengenal pasti masalah. Saya membuat pemerhatian terhadap proses PDP dalam subjek PSV di sekolah rendah yang menunjukkan murid suka memahami konsep warna, khususnya hubungan antara warna primer, sekunder dan cara warna bercampur. Saya juga membuat kajian artikel akademik untuk mengesahkan bahawa murid memerlukan bahan visual berbentuk konkret bagi memahami konsep warna kerana konsep ini bersifat abstrak. Guru juga melaporkan kekurangan bahan, masa dan kaedah demonstrasi menyebabkan pengajaran konsep warna kurang berkesan. Apabila saya telah mengenapasi masalah, saya perlu menetapkan sasaran pengguna. Guru dan murid sekolah rendah merupakan sasaran pengguna yang pertama. Keperluan pengguna yang perlu dipuaskan adalah produk yang mesra pengguna, kos penghasilan yang rendah, mampu menunjukkan campuran warna dengan jelas dan mempunyai gimmick yang menarik untuk menarik perhatian murid. Apabila saya telah menetapkan sasaran pengguna, saya menjana idea produk inovasi. Sesi penjanaan idea dilakukan melalui lakaran inovasi produk. Pelbagai lakaran reka bentuk dihasilkan untuk menyelesaikan masalah ini. Lakaran yang terbaik akan dipilih dan dikembangkan sehingga menjadi lakaran akhir. Produk inovasi diberikan nama Night Colorful Energy sesuai dengan penggunaannya. Idea ini dipilih kerana pertama, mampu menampakkan proses pencampuran warna. Kedua, bahan boleh diperoleh daripada bahan tes mula. Ketiga, sesuai untuk aktiviti hands-on PAK 21
Dan akhir sekali, produk ini berpotensi untuk menarik minat murid melalui gimmick yang menarik. Saya telah menjana idea, saya perlu memilih bahan yang akan digunakan. Saya akan menyenaraikan bahan kita semula yang akan digunakan dan menguji kesesuaian bahan tersebut dari aspek keselamatan, ketahanan dan fungsi. Apabila pemilihan bahan telah dibuat, saya membina produk inovasi itu sendiri dengan menggabungkan komponen-komponen untuk menghasilkan produk tersebut berdasarkan lakaran akhir yang telah dilaksanakan, yang telah dibuat. Memastikan produk mempunyai nilai estetik yang menarik kepada murid sekolah rendah dan juga memastikan murid dapat melihat proses pencampuran warna dengan jelas. Saya akan melabelkan komponen yang terdapat dalam produk inovasi ini untuk memudahkan penggunaan. Selepas itu, saya akan menyediakan manual pengguna. Manual dihasilkan dalam bentuk digital iaitu e-manual dan manual tersebut dapat menunjukkan cara penggunaan produk inovasi dengan betul. Akhir sekali, saya akan menilai produk ini berdasarkan maklum balas yang diberi. Demonstrasi produk ini ditunjukkan kepada beberapa pelajar IPG. Saya mengumpulkan maklum balas mereka melalui Google Form. Maklum balas tersebut akan dinilai dan cadangan penambahbaikan akan dibuat untuk meningkatkan kualiti produk. Baiklah, mari kita lihat kepada manual penggunaan produk ini. Pertama sekali ialah guru perlulah mempersembahkan acara ini kepada murid untuk menarik perhatian mereka semasa proses PDP. Guru perlu pastikan bahawa bateri dimasukkan ke dalam lampu terlebih dahulu sebelum sesi pengajaran bermula. Kedua, cikgu perlu memperkenalkan flower of light yang mempunyai 3 warna, iaitu warna merah, kuning dan biru kepada murid. Bahan ini dapat digunakan untuk mengajar murid tentang konsep warna primer. Yang ketiga ialah membuka lampu yang berada pada acak untuk menarik perhatian murid dan menyalakan hasil campuran warna. Lampu itu akan menyala selepas ditekan. Apabila lampu telah menyala, kita akan ambil 2 flower of light yang berbeza warna untuk menghasilkan satu warna sekunder. Contohnya, kita akan ambil warna kuning dan warna biru. Apabila kita telah mengambil kedua-dua warna flower of light ini, kita akan letakkan ke atas cahaya yang menyinar daripada lampu. Ini akan menghasilkan warna sekunder daripada campuran 2 warna berikut. Warna sekunder akan terhasil daripada campuran 2 warna itu. Contohnya, kalau saya pilih warna kuning dan warna biru, saya akan menghasilkan warna sekunder iaitu warna hijau. Kita boleh mengulang langkah 4 hingga langkah 6 untuk memberikan murid peluang untuk membuat eksplorasi dan mencampurkan flower of light yang berlainan warna sehingga semua warna telah dicampurkan. Jadi, apakah impak produk inovasi ini terhadap PDP? Terdapat 3 impak utama. Yang pertama ialah impak terhadap pengajaran dan pembelajaran. Night Colorful Energy membantu murid memahami konsep warna melalui rangsangan visual, warna terang dan aktiviti berstruktur. Inovasi ini meningkatkan tumpuan, penglibatan aktif dan keyakinan murid semasa mengikuti langkah PDP. Bagi guru pula, inovasi ini memudahkan pengurusan PDP kerana BBM digunakan lebih fleksibel dan mesra pengguna. Kedua ialah impak terhadap yang kedua ialah impak produk ini terhadap pencapaian kemahiran IR 4.0. Projek ini menyokong pembangunan perkembangan kreatif, pemikiran logik dan literasi visual melalui aktiviti eksplorasi warna. Murid dilatih membuat keputusan dan memahami hubungan warna dalam bentuk visual. Inovasi ini juga berpotensi diperluaskan ke platform digital seperti e-manual yang membantu meningkatkan kemahiran digital. Yang ketiga ialah kesan terhadap perubahan sikap dan peningkatan kemahiran sosial murid. Inovasi ini memupuk sikap positif, motivasi dan keyakinan murid melalui aktiviti yang menyeronokkan dan tidak menggentarkan. Murid menjadi lebih berani mencuba, bertanya dan memberi respon. Ini sangat penting dalam membina kemahiran sosial dan disiplin, menjadikan mereka lebih aktif dan responsif dalam situasi pembelajaran.
Baiklah, mari kita pula kepada pengaplikasian NLC melalui produk ini. Pertama sekali ialah karakter. Produk ini membantu murid membina sasar positif melalui aktiviti yang menuntut disiplin, fokus dan keberanian mencuba. Yang kedua ialah citizenship, di mana penggunaan bahan kitab semula mendidik murid terhadap kelestarian dan kepentingan mengurangkan sisa. Mereka juga dipupuk dengan nilai sivik melalui penjagaan peralatan, pemantauan prosedur dan amalan kerja yang selamat. Ini membantu mereka membina kesedaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan masyarakat. Yang ketiga ialah collaboration. Inovasi ini menggalakkan kerja berpasukan melalui berkongsi peralatan dan buat keputusan bersama. Keempat ialah communication. Penggunaan produk memerlukan murid menerangkan langkah, membuat perhatian dan berkongsi hasil dengan rakan serta guru. Kelima ialah creativity. Produk ini memberi ruang kepada murid bereksperimen dengan gabungan warna dan menghasilkan variasi warna sekunda. Akhir sekali ialah critical thinking. Murid dilatih menganalisis hubungan antara warna, membuat jangkaan dan menilai ketetapan campuran yang dihasilkan. Mari kita lihat kepada penilaian produk inovasi. Penilaian ini dibuat berdasarkan maklum balas yang didapatkan oleh pelajar IPG. Dan berdasarkan dapatan saya, produk inovasi Night Colorful Energy ini berjaya mencapai objektifnya berdasarkan maklum balas yang positif tersebut. Baiklah, mari kita pula kepada cara yang boleh dilakukan untuk mengkomersialkan produk inovasi ini. Terdapat 3 cara utama iaitu melalui platform Shopee. Saya akan wujudkan Shopee Store khusus untuk bahan bantu mengajar yang inovatif. Saya akan sertakan juga demo video pendek selama 10 atau 20 saat yang menunjukkan cara produk ini membantu murid memahami konsep warna. Kedua ialah melalui platform TikTok. Saya akan menggunakan short form content yang menunjukkan demonstrasi campuran warna, penggunaan murid sebenar dan hasil pembelajaran sebelum dan selepas menggunakan alat ini. Akhir sekali ialah melalui platform Instagram. Saya akan bina akaun khusus untuk Night Colorful Energy. Saya akan gunakan carousel poses untuk menunjukkan proses rekaan, fungsi warna dan penggunaannya dalam bilik jadah. Jadi, apakah kesimpulannya boleh dibuat? Produk inovasi Night Colorful Energy membolehkan murid memahami konsep warna secara lebih jelas, interaktif dan menyeronokkan melalui pendekatan praktikal yang sesuai untuk PDP abad ke-21. Inovasi ini membantu meningkatkan kreativiti serta penlibatan murid dalam pembelajaran, termasuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Bahan yang digunakan mesra pengguna, kos rendah dan mudah diperoleh menjadikannya BBM yang efektif bagi guru. Inovasi ini juga mempunyai potensi untuk dikomersialkan melalui platform digital seperti Shopee, TikTok Shop dan Instagram. Ini membolehkan capaian lebih luas dan menyokong pembangunan pendidikan yang kreatif, inovatif serta relevan dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.